Selamat pagi. Pagi ni aku memang kena gerak awal. Kita nak pergi ke Kemaman. Ada buat video sikit. Tapi video ni aku tak settle lagi. Ada banyak ni. So total ada 29. Jadi kita kena settlekan. Dalam masa sama juga aku kena pergi ke Kemaman. Ada nak buat video dekat sana. Hari ni hari Sabtu. Kita nak gerak ke Kemaman. Sampai sana pukul 10. So dalam 8 lebih ni dan aku sampai sana pukul 10. Kita jumpa kat Kemaman. Tengok dulu kalau nak singgah-singgah mana-mana kan. Jom. So kita bawa beg Honor ni sebab dekat dalam tu ada phone 400 Pro yang mungkin kita akan review jap lagi. Memandangkan aku dah ada pengalaman buruk dalam vlog sebelum ni yang mana mic aku slip. Jadi aku akan pastikan dalam video-video kali ni aku akan cabut pasang untuk pastikan dia sentiasa hidup. Oi, aku masih teringat lagi masalah tu dan perit oi. Nak voice over. Serius perit. Okay lah, kita gerak dulu. Okay, kita beli kari pap dulu je lah sebelum gerak ke Kemaman. Ni pot biasa kalau kita lepak nak beli kari pap. Kari pap dah habis, kita layan termosa sajalah. Kari pap dia layan tak? Cumanya kari pap dah habis. Okay, jom gerak dulu. Okay, so kita pun dah sampai ke Kemaman. Kita nak buat video kat rumah ni lah. So ini rumah dia. Jomlah kita masuk tengok dulu. Kerja dekat sini pun dah siap. Sekejap lagi kita akan pergi ke Parker pula untuk buat video rumah kedua. So, jom kita ke Parker. Alright, so buat video pun dah siap dekat rumah ni. Jadi sekarang kita nak pergi lepak makan dulu. Jom, sekarang kita pergi makan dekat sini. Katanya sedap. Ni dekat tepi Petronas. Ni nama kedai dia. Kita tengok. Nama dia Penyu Lapor. Siapa lapor? Kita lapor ke penyu yang lapor? So ini nama kedainya, katanya sedap. Jomlah kita cuba rasa. Dia ada ikan bakar berempah, daging salai, macam-macam ada. So jom kita rasa. Makan pun dah siap. Sekarang kita akan gerak ke Kuantan. Dan malam ni mungkin kita akan ada dinner dengan familiar. So malam ni kita akan ada dinner dengan family. Jadi kita akan masuk sekali dalam video. Alright, aku pun dah kenyang. Layan, memang layan makan dekat sini. Dia punya ikan bakar, dia punya pari dengan soto ni mantap. Pari dengan soto ni mantap. Paling mantap dia punya kuah dia. Kuah dia betul-betul pekat. Alright, aku pun dah kenyang. Jom kita balik Kuantan. Kita dah sampai ke Kuantan. So malam ni kita ada makan-makan. Kita siap-siap lah dulu. Drive lama kat weh. 1.5 jam, 2 jam gitu kot. Betul-betul tulang dulu. Sekejap lagi baru kita nak siap-siap untuk makan malam pukul 8 malam. Jom kita masuk dulu. Kita dah balik daripada dinner family. Tadi aku tak dan nak buat video sebab tadi aku terkejar-kejar ke sana. Dan sekarang balik rumah aku nak sambung buat kerja. Ini dia ada parcel-parcel yang aku tak siap lagi. Aku nak buat video yang ni sekejap. Lepas tu yang ni maybe kita akan ambil lagi 2-3 untuk esok pula. Tadi dah buat satu video. Lepas tu kita buat video ni pula. Dan itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. Gerak lu.